Hi guys, next parcel. Beli apa Sebab Shopee kan dia ada macam kalau hang nak check up benda-benda, dia akan bagi diskaun dekat barang tu kalau hang check up sekali. Lebih kurang macam tu lah. So ni barang yang aku check up sekali sebab dapat murah tu. Oh, cotton bud anak aku. Yang ni memang favourite Rose. Ni memang aku pakai daripada Rose baby sampai besar. Kalau apa ada anak newborn, benda ni sangat-sangat fashion. Dia bukan korek telinga je. Dia boleh korek segala mak nenek, boleh cuci segala mak nenek. Cotton bud ni, dia ada dua side macam ni. First side dia macam ni, dia jenis bulat macam ni. So kalau hang nak cuci benda-benda ke senang. Yang lagi satu side ni dia buat macam korek. Kau faham tak? Dia nipis, lepas tu dia ada macam curve macam tu untuk kita nak korek-korek. So kalau hang nak korek taik hidung ke, taik telinga ke, ataupun benda-benda kat pusat ke, senang sebab dia ada benda korek. Kau faham tak? Dia tak bulat je. Kalau macam kau tempat biasa tu, dia bulat je kan. Susah lah kalau kau nak buat kerja-kerja benda-benda kan. Tapi this one, dia ada bentuk dia macam tu. Bizu-bizu punya cotton bud ni, dia memang 100% premium cotton. Dia memang lembut and dia tak senang tercabut daripada dia punya kayu ni. Ni bagus. Kalau apa ada baby newborn, apa belilah yang cotton bud yang jenis macam ni. Sumpah function. Paling function. Nak cuci pusat lah benda time baby, nak cuci celah-celah ni lah, memang senang gila. Dalam dia ada 200 pieces. Memang lama lah pakai. Rose pakai satu kotak ni pun lama. Sebab tu aku repeat satu. Aku tak repeat banyak. Sebab satu kotak ni lama untuk dihabiskan. Macam biasalah kalau hampa nak beli, hampa boleh tekan dekat shopping bag kat sini. Belilah dekat Shopee sebab murah. Barang baby daripada Bizu-Bizu ni sumpah semua best-best. Rose pakai sabun dia, laundry dia. This one, lepas tu pakai apa lagi? Bedak dia. Macam-macam. Lotion dia Rose pakai. Mostly semualah barang Bizu-Bizu ni Rose pakai. Rose pakai dan pernah pakai. And ada yang Rose pakai sampai sekarang. Sumpah bagus brand Bizu-Bizu ni. So macam biasalah kalau you all nak beli, boleh tekan dekat shopping bag kat sini. Kalau dapat harga murah, boleh terus check up. Okay, that's all. Jumpa di next parcel.